Perlawanan kelayakan Piala Asia AFC 2027 bagi kumpulan F antara Laos dan Malaysia bakal berlangsung hari ini, Khamis 9 Oktober 2025 jam 8 malam di Stadium New Laos National Vientiane, Laos. Siaran langsung akan disiarkan di Astro Arena Bola, saluran 803 serta platform dalam talian di Astro Go dan Suka. Bagaimanapun, rancangan pra-perlawanan di Astro Arena Bola itu bakal bermula seawal jam 7 petang dengan hos Faiz Gurun, manakala analisis akan dikendalikan oleh Safi Sali, Lim Chan Yu dan S. Subramaniam. Aksi perlawanan akan diulas oleh gandingan Zainal Abidin Rawop dan Asmawi Bakiri. Skuad Harimau Malaya kendalian Peter Ciklamovski tiba di Vientiane dengan misi jelas, iaitu mengutip 3 mata penuh untuk kekal di puncak kumpulan F Malaysia, kini gah di tangga pertama kumpulan selepas 2 kemenangan menewaskan Nepal 2-0 dan Vietnam 4-0. Dalam ranking dunia pula, Malaysia kini di ranking 123 FIFA. Laos pula berada di kedudukan 185 dunia. Secara sejarah, Malaysia jelas unggul dalam rekod pertemuan terhadap Laos. Daripada 19 perlawanan sejak 1968, Harimau Malaya menang 13 kali ke atas Laos, seri 5 kali dan hanya tewas sekali. 5 perlawanan terakhir pula semuanya memihak kepada Malaysia. Malaysia menyumbatkan 18 jaringan, manakala Loas hanya 3 jaringan. Walau begitu, Ciklamovski menegaskan anak buahnya tidak boleh memandang rendah Laos, sebaliknya perlu mengekalkan fokus dan disiplin. Cabaran utama buat Malaysia kali ini ialah ketiadaan 7 pemain warisan yang digantung FIFA akibat isu dokumentasi. Namun, jurulatih Australia itu tetap optimis, menyatakan semangat dan mentaliti pemain kini berada pada tahap terbaik. Buat 2 perlawanan berturut-turut menentang Laos malam ini di Vientiane dan aksi timbal balik di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 14 Oktober nanti, Malaysia akan kembali bergantung pada barisan pemain lama yang pernah berada di bawah kendalian Kim Pan Gon dan Pau Marti Vicente dahulu. Skuad 29 pemain yang dipanggil telah mendaftar sejak 6 Oktober lalu. Muka baharu dalam Harimau Malaya kali ini ialah penyerang naturalisasi terbaru Jordan Mintah dari Kuching City FC termasuk Declan Lambert dan Muhammad Ramadan Saifullah. 2 pemain bawah 23 tahun turut diberi peluang iaitu Alif Izwan Yuslan dan Muhammad Ubaidullah Syamsul. Namun difahamkan kecederaan memaksa Alif Izwan menarik diri, begitu juga 2 penjaga gol utama Haziq Nazli dan Azri Ghani yang mengalami masalah kesihatan. Tempat penjaga gol berkenaan digantikan oleh Sikh Izhan dari Selangor FC dan Suhaimi Husin dari Terengganu FC. Pemain Harimau Malaya yang berpengkalan di luar negara kali ini ialah Dion Cools yang beraksi di Liga Jepun bersama kelab Cerezo Osaka, Richard Chin yang beraksi di Liga Scotland bersama kelab Raith Rovers, Sergio Aguero bermain untuk kelab Kanchanaburi Power di Liga Thailand dan Endrick Dos Santos yang bermain untuk kelab Chong An Ho Chi Minh City di Liga Vietnam. Apapun, Ciklamovski dilihat mengekalkan 22 pemain daripada skuad ketika aksi persahabatan menentang Singapura dan Palestin bulan lalu, sekaligus menyaksikan tiada rombakan besar-besaran untuk pertemuan menentang Laos kali ini. Di bahagian serangan, Jordan Mintah dilihat sebagai taruhan utama menggantikan Joao Figueiredo yang digantung. Mintah kini berada pada prestasi cemerlang dan konsisten di Liga Super dan kejayaan menjaringkan gol bersama Kuching City menewaskan Sabah FC baru-baru ini meningkatkan lagi keyakinan padanya. Menurut bekas penyerang negara Safi Sali, kehadiran Mintah mampu memberi dimensi baharu kepada jentera serangan. Katanya, Mintah seorang pemain yang bijak mengambil peluang dan sering berada di tempat yang sesuai untuk menjaringkan gol. Malah, walaupun tidak memiliki fizikal tegap dan kelajuan tinggi jika dibandingkan dengan pemain lain, katanya, Mintah mempunyai naluri bola sepak yang lebih tinggi berbanding pemain tempatan. Untuk info, skuad negara berlatih intensif di Laos sejak 6 Oktober lalu hingga tarikh perlawanan pada 9 Oktober sebelum pulang ke Kuala Lumpur untuk persiapan aksi timbal balik di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 14 Oktober kelak. Ciklamovski mendedahkan fokus utama malam ini ialah untuk mengekalkan gawang bersih selain menjaringkan sebanyak mungkin gol. Beliau berkata, beliau mengetahui cara untuk merobek gawang Laos kerana beliau tahu beberapa ruang Laos yang boleh dieksploitasi untuk mendapatkan jaringan sekaligus meraih 3 mata penuh. Antara lain,
ketiadaan penyerang berbisa Joao Figueiredo pastinya dirasai memandangkan dia merupakan penyumbang besar kepada Harimau Malaya selepas meledak gol dalam semua 3 perlawanannya bersama skuad negara sebelum ini. Namun, ketiadaannya memberi ruang kepada para pemain lain untuk menyerlah. Walaupun isu penggantungan 7 pemain warisan masih dalam proses rayuan di bawah semakan AFC, ia tidak menjejaskan fokus skuad negara. Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Winsor Paul John menjelaskan bahawa tiada tindakan akan diambil selagi keputusan rasmi belum diputuskan. Isu ini difahamkan bakal melalui proses yang panjang dengan Mahkamah Timbang Tarasukan akan menjadi platform akhir dalam menilai sama ada ia memihak kepada FAM atau sebaliknya. Dalam perkembangan lain, pemain kebangsaan Arif Aiman Hanapi mencuri tumpuan apabila pada 5 Oktober lalu berjaya mencipta sejarah baru dengan menjadi penjaring terbanyak tempatan di JDT menerusi sebanyak 61 gol mengatasi Safiq Rahim yang sebelum ini memegang rekod itu dengan 59 gol. Lebih manis, Arif mengecapi kejayaan itu pada usia muda 23 tahun kini. Di atas Arif, hanya 2 pemain import JDT iaitu Bergson da Silva dan Gonzalo Cabrera yang mempunyai rekod jaringan lebih tinggi dalam sejarah kelab itu iaitu Bergson dengan 166 gol manakala Gonzalo Cabrera dengan 66 gol. Sementara itu, menyentuh tentang kemungkinan Bergson da Silva menyertai skuad Harimau Malaya, penyerang kelahiran Brazil itu menjelaskan bahawa perkara tersebut bukan semata-mata bergantung kepada keputusannya sendiri. Ia turut ditentukan oleh masa depannya bersama JDT, terutama apabila tempoh 5 tahunnya dalam Liga Malaysia bakal lengkap pada match tahun hadapan. Sebelum ini, nama Bergson sering menjadi sebutan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan yang berharap agar dia dapat memperkukuh barisan negara. Dalam pada itu, bekas penyerang negara Nizaruddin Yusof menyifatkan Romel Morales sebagai pilihan terbaik mengetuai jentera serangan Harimau Malaya malam ini susulan ketiadaan Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado. Jika Morales tidak menjadi, katanya Jordan Mintah boleh dimasukkan pada babak kedua. Beliau turut menjangkakan saingan di sayap kiri antara Faisal Halim, Ramadan Saifullah dan Safawi Rashid, sementara posisi kanan katanya sememangnya menjadi milik Arif Aiman. Apapun, menurutnya, gabungan Morales, Faisal Halim dan Arif Aiman dijangka boleh memberi impak positif kepada skuad negara dalam menyumbangkan jaringan. Apapun, jika kemenangan berpihak kepada Malaysia dalam kedua-dua pertembungan menentang Laos, ia akan mengukuhkan kedudukan Harimau Malaya dalam kumpulan F dan meningkatkan peluang kita melonjak ke kelompok 110 terbaik dunia dalam ranking FIFA. Ketika ini, pasukan terbaik di Asia Tenggara kekal milik Thailand di tangga ke-101 dunia, diikuti Vietnam di tangga ke-114 dan Indonesia di tangga ke-119. Dari kem Laos pula, pasukan kendalian jurulatih Korea Selatan, Ha Hyok Jun, berharap dapat meneruskan rentak kemenangan selepas menewaskan Nepal 2-1 dalam aksi sebelumnya pada Jun lalu. Mengenai senarai 23 pemain Laos yang dibawa bagi 2 perlawanan menentang Malaysia ini, kebanyakan daripada mereka merupakan pemain yang beraksi dalam Liga Tempatan Laos. Hanya 3 pemain yang beraksi di luar negara disenaraikan, iaitu Baun Fachan Baunkong dari Svay Rieng, Fort Havong Sangvilai dari BG Pathum United dan Damoth Tongham Savat dari Dong A Tan Hoa. Sementara itu, 3 lagi pemain yang juga berpangkalan di luar negara iaitu Theo Klein, Roman Angot dan Victor Ngofinasak tidak dipanggil untuk kem kali ini. Apapun, segala perhatian kini tertumpu ke Vientiane malam ini. Mampukah skuad Ceklamovski mengekalkan momentum cemerlang mereka dan menegaskan dominasi di kumpulan F tanpa 7 tonggak utama? Jawapannya akan diketahui malam ini.